ambil yang bahagian yang saja. Okey. Daripada jawapannya, letakkan 4 dan negatif 4. Letakkan attitude. Graf sin, 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan. Letakkan 24 dan negatif 4. Okey. Dah. Semua darah dah kan? Okey, next. Ya. Ni nak baca. Ni yang nak belajar. Ni yang lain. Tadi yang simple. Ni bila melibatkan ada negatif dan ada modulus. Letakkan tandang depan. Okey, langkah permulaan untuk nak menjawab soalan ini, ya, kita abaikan yang negatif ni dulu. Jangan tengok lagi. Tukis dahulu graf 3 sin 2x. Jadi letakkan 3 negatif 2. Graf sin mulai daripada kosong, 1 pusingan, ada 2 pusingan. Okey. Bila ada negatif, dia akan reflex. Ya, pantul balik. Bila pantul dia akan berbalik. Ya. Jadi graf dia akan jadi yang ni yang lakaran pada tingkat awal. Okey, grafnya akan jadi terbalik macam tu. Ya. Ini adalah graf yang melibatkan ada negatif di sebelah depan. Saya putih-putih saja. Ya. Yang putih-putih lepas tu padam. Tak padam, tak gila dah tahu mana satu jawapan yang betul. Kalau tak ada buat, kalau dia buat. Kalau dah pandai dah, kita dah lakar kat kertas lain, kita bagi jawapan saja. Okey, tak ada masalah. Asalkan jawapan kamu betul. Ya? Senang je. Okey, tengok sekarang. Yang kedua. Soalan yang kedua, y 2 cos 3x. Jadi 2, negatif 2. Cos, mula daripada 2. Okey. Cos, berapa kali pusing? 3 kali pusing. Okey. Ini soalan biasa. Ada modulus. Kita letak modulus dia. Nampak? Apa maksud modulus? Semua yang positif. Tidak ada negatif. Jadi hak negatif tu kena buat. Ni negatif ni sama. Bila negatif ni sama, berarti kita kena lipat dia naik ke atas. Jawapan yang negatif kita kena bagi jadi positif. Itu yang dibagi sebagai modulus. Tak. Kita lipat dia naik ke atas. Jadi macam tu. Apa nak? Lipat dia naik. Yang bawah padam tu. Apa bawah padam? Cepat padam. Okey. Boleh. Yang mana dia tu? Betul lah tu. Jawapan dia itu jawapan last. Tunduk balik. Cikgu macam mana? Saya ada modulus ni tak? Tunduk balik. Okey. Nak tahu dia ni modulus ke tak? Soalan. Tengok. Sana.